Dalam bidang elektrik, keselamatan bukan pilihan, ia satu keutamaan. Setiap kerja, pendawaian atau penyelenggaraan mesti dilakukan dengan langkah keselamatan yang betul. Assalamualaikum semua, khabar? Sihat semua ya? Ada siapa kawan dia yang tak hadir? Semua datang Alhamdulillah. Okey, baiklah. Tanpa kita buang masa, kita terus sahaja ke topik kita hari ini. Matlamat kita adalah bab 5 dalam subjek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, topik kita, topik 5. Keselamatan kebakaran dan pertolongan cemas. Dalam sesi amali pelajar, penggunaan peralatan seperti mesin gerudi yang biasanya menghasilkan percikan api apabila digunakan untuk memotong atau meratakan permukaan bahan. Oleh itu, pematuhan terhadap langkah-langkah keselamatan dan penggunaan peralatan perlindungan diri amat penting bagi mengelak sebarang kecederaan atau kemalangan. Berikut merupakan langkah-langkah perlindungan kebakaran yang perlu anda tahu. Sebelum memadamkan api, langkah pertama adalah telefon bomba dan jangan panik. Seterusnya, tutup suis elektrik dan keluar segera dari bangunan. Langkah terakhir, tutup semua pintu di belakang dan gunakan laluan kecemasan. Mac, tutup ni laluan kecemasan. Jom kita keluar ya? Jom. Acap, Dani, jom keluar. Jika perlu memadamkan api, gunakan kaedah PAS untuk menggunakan alat pemadam api. Baik kelas, untuk menggunakan alat pemadam api ini, kita perlu pertama mencabut pin, pull. Yang kedua, kita perlukan halakan nozzle kepada pangkal api, aim. Yang ketiga, kita perlu squeeze, iaitu tekan, picit. Dan yang keempat, kita perlu gerakkan nozzle ke kiri dan ke kanan atau kita panggil sweep. Setelah keluar dari bangunan, pergi dan berbaris ke tempat berkumpul. Laporkan diri dan jangan kembali ke dalam bangunan yang terbakar. Jika terperangkap, merangkak untuk mengelak dari terhidu asap. Tutup pintu jika anda terperangkap. Hubungi kecemasan dan beritahu lokasi anda. Dan gunakan isyarat untuk menarik perhatian.